Minta maaf ya. Ready? Bagi doktor duduk. Doktor nak duduk? Saya duduk. Duduk. Okey. Allah. Ready? Ini persembahan permulaan tu. Okay, itulah dia tadi tarian daripada negeri Kedah tradisional. Mek Mulu. Tarian Mek Mulu. Okey, baiklah. Nama saya Rashdan bin Razan, C23A1009. Okay, baiklah. Yang pertama saya ada dua buat bahagian iaitu objek warisan. Ada dua saya buat. Yang pertama adalah objek warisan kasut tempurung dan yang kedua adalah replika rumah Tok Su. Baiklah, kita kepada yang pertama iaitu kasut tempurung. Asal kasut tempurung ini dipanggil adalah Rashdan. Yes. Rashdan. Yang pertama saya membuat kasut tempurung, di mana kasut tempurung ini diperbuat daripada tempurung kelapa dan dia dibuat daripada tadi lah macam biasa. Itu adalah original dia. Ini adalah original ya, bukan replika. Jadi nama lain bagi kasut tempurung ialah lumba kaki tempurung. Kasut tempurung ini biasanya dimainkan ketika selepas musim menuai ataupun musim padi, di mana kita dapat lihat di sini kita ada padi original daripada Kedah sendiri. Jadi bersesuaian dengan kasut tempurung bermain selepas menuai padi. Baiklah, yang seterusnya ancaman yang kita dapat lihat. Okey, ini adalah padi original ya, Doktor. Okey. Yang kedua adalah ancaman. Ancaman yang kita boleh lihat dekat kasut tempurung ini, dia akan berlaku kulat, berlakunya anak-anak daripada basah atau lembab. Yang kita boleh buat dengan cara pemeliharaan iaitu dengan rawatan fumigasi iaitu ringan. Di masa proses mengawal serangga perosak, kawalan kelembapan bilik dan menghidupkan permainan ini dengan pesta karnival untuk mempromosikan kepada golongan muda yang kurang berminat dengan permainan-permainan seperti ini. Seterusnya saya ada QR code, di mana QR code ini kita boleh scan sebagai digital media yang kita boleh di mana QR code ini adalah kuis yang berkaitan dengan kasut tempurung. Okay. Baiklah, yang seterusnya kita kepada replika. Ini adalah replika rumah Tok Su. Siapa buat ni? Saya buat seorang diri selama 1 bulan, daripada minggu ketiga sehinggalah selama sebulan lah. 4 minggu saya buat seorang diri. Okey, baiklah, kita cerita yang pertama. Kenapa dia dipanggil rumah Tok Su? Rumah Tok Su ini adalah di mana orang yang terakhir tinggal di rumah Tok Su, kita boleh lihat kat situ, itu adalah original rumah Tok Su. Okey, ini adalah replika. Okey, rumah Tok Su ini adalah peninggalan akhir sekali yang duduk di rumah ini adalah Tok Su. Itulah sebabnya dipanggil rumah Tok Su. Okey, Tok ini adalah nama panggilan di Kedah dan Su ini adalah nama bongsu bagi anak ini. Okey, kita cerita yang pertama. Ada titik yang kita lihat dekat sini. Yang pertama, paling jelas sekali
sekali kita menggunakan daun nipah dan daun rumbia pada bahagian atap, tetapi saya mengolahkan supaya bahan itu lebih mudah didapati. Saya menggunakan daripada daun kelapa. Okey, yang seterusnya kita lihat kat sini saya menggunakan kayu batang aiskrim untuk menggantikan kayu yang original lah. Di sini kita dapat lihat kayu original bagi rumah Tok Su. Okey, yang seterusnya binaan asli. Rumah Tok Su ini binaan aslinya menggambarkan di mana masyarakat tradisional pada zaman dahulu, di mana konsep beserta penggunaan daun itu melambangkan original bagi masyarakat tradisional di negeri Kedah itu sendiri. Seterusnya kita melihat kepada nilai budaya pada rumah ini, di mana kerja-kerja pertukangan yang dilakukan adalah sangat halus. Mari kita lihat kat situ satu persatu. Saya pernah masuk di rumah ini, saya membuat travelog, nanti saya tunjuk. Okey, tapi travelog di dalam tak adalah sebab pengawal tak bagi. Okey, yang seterusnya kita melihat kepada ancaman lah. Yang pertama ancamannya adalah serangan anak-anak terhadap kepada dia punya kayu. Seterusnya kerosakan atap daun, kemusnahan akibat cuaca ekstrim seperti banjir. Kaedah pemeliharaan yang kita boleh buat adalah rawatan anak-anak. Yang kedua, daun ni kita boleh tukar, daun rumbia atau rumbia kita tukar selama 3 ataupun 5 bulan sekali. Okey, seterusnya kita kepada QR code lah, saya tunjuk QR code ini digital media. Okey, ini adalah travelog saya pergi ke negeri Kedah. Awak asal mana? Saya asal Nogori. Okay, ini adalah pembuatan pada minggu ketiga. Sia-sia lah belajar asal studio kan? Ya, kita gunakan semula. Ini nenek saya. Saya duduk dengan nenek saya. Nenek saya tolong. Kita percepatkan lah. Jadi minggu kelima kita buat pada bahagian dinding. Ini saya buat seorang-seorang, satu persatu saya buat. Jadi kita terus ke bahagian atas. Macam mana bawa? Dari rumah datang sini? Saya buat naik kereta. Mak saya datang sini, saya nak bawa naik kereta. Okay, dah siap selama sebulan ya. Okay. Ini adalah hasil dia. So sebenarnya rumah Tok Su, kenapa rumah Tok Su? Kenapa dia dipanggil rumah Tok Su? Jadi saya terangkan. Maksudnya saya tahu dia tu orang yang kat Aceh. Kenapa rumah dia dalam banyak-banyak rumah dekat situ? Okey, kenapa saya memilih rumah Tok Su? Okey, kenapa saya memilih rumah? Kenapa kita pilih dia? Kenapa saya memilih warisan ini? Okey, kerana yang pertama kita melihat rumah Tok Su ini berpotensi untuk diiktiraf kepada Jabatan Warisan Negara, kerana rumah Tok Su ini hanya dipelihara oleh Muzium Negeri Kedah, dan saya membawa warisan ini supaya diangkat dan diberi perhatian oleh JWN ataupun UNESCO untuk mengangkat rumah yang bertradisional yang berkualiti untuk diiktiraf oleh JWN dan UNESCO. Oh, maksudnya rumah Tok Su ni antara rumah yang lama. Ya, betul. Masih lagi. Usia dia dah 100 tahun lebih. Maksud saya, kenapa Okey, rumah dia? kenapa? Okey, faham? Ramai-ramai orang yang kenal rumah Tok Su. Okey, faham? Sebabkan Tok Su ni memang lama dan terjaga lah. Ya. Masih melekatkan diri. Tradisional negeri Kedah. Okey. Terima kasih kepada saya. Orang duduk depan apa?
Baca. Dia okey, dia tak banyak sangat. Tapi kita tak ada. Dia faham apa yang kita nak sampaikan. Tunjukkan sekali tau kat poster. Kita buat semua poster, lepas tu kejap pada bahan kita poster, kita interaction dengan poster. Nak datang? Kena pakai kata lepiah sekali. Apa ni? Buat semua bukan dia pakai kata lepiah. Bukan ikan ni je ke? Buat ikan pasir. Ya, aku dah tengah record weh. Masuk YouTube. Hai, nak datang? Bawa buka telefon, scan QR. Untuk booth tercantik. Korang vote tau untuk kami. Dah vote dah ke? Tak tengok lagi. Okay, tengok dulu. Tak tengok baru datang sini. So semua QR ni lead us to Mewakili semua dan korang pilih lah mana booth terbaik. Korang pusing-pusing lah dulu tengok. Okay. Tu gitu kat makanan tu, dia rasa makanan. Penilai? Kita kena lagi kena suruh dorang isi. Menang daripada situ juga untuk satu kategori. Ada 2 kategori tu lain. Wow, kena scan. Dah scan dah? Scan booth terbaik. Scan lah, wow. Scan. Scan untuk kami pemenang booth terbaik. Ada booth terbaik. Untuk pilih booth terbaik. Korang kata wow kan? Jadi ni wow kan? Wow kan booth kami. Untuk kami diiktiraf pemenang. Scan. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Tengoklah. Ini adalah negeri Kedah. Melaka tu ujung dekat payung purple tu. Payung purple tu Melaka. Ni budak-budak warisan budaya ke ni? Tahun berapa? Oh, FBI. Oh, okey. Gila, macam ni. Kau pun sangat lama. Kau lagi lama. Itu jelas betul-betul. Okay, Rata. Saya buat video mengenai Lemah Bujang. Tapi saya spesifikkan pada tapak 8. Sebab tu ukuran yang saya ambil adalah daripada tapak 8 itu sendiri. Saya bertanya kepada Encik Fuad, Senior Museum Assistant dekat Museum Arkeologi Lemah Bujang. Dan dia mengatakan tapak yang paling besar dekat Museum Arkeologi Lemah Bujang
adalah tapak 8. Tapi dia mengatakan dia ada kata juga, walaupun tapak tu adalah tapak yang besar, tapi kita boleh tahu yang dulu tak semua orang menganuti agama Hindu dan juga Buddha. Maksudnya ada juga agama-agama lain. Lepas tu ada juga contohnya macam daripada serpihan seramik yang dijumpai daripada Arab, Cina, terdapat ni porselin kan, gambar-gambar dia dah tunjuk dekat saya, dan itu adalah bukti bahawa dekat Lembah Bujang dulu adalah antara perdagangan entrepot terawal yang ada dekat ni lah tamat di Kedah. Ni Dr. video dia saya tunjukkan. Dr. nak tengok website ataupun Dr. nak tengok video sahaja? Video sahaja. Dr. QR dia. Ni. Ni depan dia. Kita nampak ke? Ni area Merangkumi, area Lembah Bujang. Ini segi artifak dia. Boleh ambil gambar? Boleh. Sebab waktu saya pergi tu dia bagi kebenaran dan saya kena tulis surat untuk pergi. Dan saya temu ramah tu pun perlu saya tulis surat sebenarnya ke artifak tu semua. Ini ada dalaman dia, Doktor. Banyak sangat artifak dia. Macam akan ada nanti serpihan seramik yang menunjukkan bahawa adanya aktiviti perdagangan, dan ini merupakan aktiviti ekskavasi dilakukan dekat tapak Lembah Bujang lah. Ini adalah yoni dan juga sama sutra yang digunakan di tapak 8 ketika upacara macam suci diorang. Ini bahana. Bahana ni pun digunakan untuk tapak 8. Dia ada dia punya macam dewa-dewa diorang dekat sini. Dewa diorang adalah kenderaan diorang adalah haiwan. Dia menggunakan haiwan sebagai kenderaan. Ni Doktor, sepihan seramik menunjukkan bahawa adanya kegiatan perdagangan daripada Arab, Cina, Parsi pun ada. Ini antara gambar-gambar dia. Ini adalah gambar-gambar tapak ataupun pelan ukuran. Itulah yang saya telah ukur ni, saya terus letak dalam ni. Ada tapak 51, 52. Ini adalah tapak 8 itu sendiri. Ni dalaman, yang di luaran pula. Ni tapak Lembah Bujang, Candi Pendiat. Apa Candi Pendiat dia ada. Ini Candi Pendiat tu. Cuma kalau tengok secara depan tu dia tak sebesar mana, tapi memang betul lembah tapak 8 yang saya sendiri tengok tu pun dia betul-betul tak panjang mana pun, Doktor. Walaupun ada ni dia ada tapak berapa lagi? tapak 8, 21, 22. Lepas tu Tapi 8 dia besar. tapak 8 tu yang paling besar dikatakan. Ni tapak 8 Lembah Bujang. Ni dia ada dua bahagian, bahana dan juga madapa. Bahana, madapa. Bahana untuk dewa-dewa, madapa adalah untuk rakyat biasa. Ini tapak 50 tak silap saya. Lepas tu saya ada juga perkasam. Doktor nak rasa perkasam tak? Nak nasi, saya bagi nasi. Sekejap. Saya bukakan Doktor. Aku tutup lah tadi. Apa dengar? Dengar ke tadi? Dengar. Itu suka tahu kita punya. Dari awal tadi dia punya minat. Kalau tak apa-apa dah ambil video kan? Dia record tadi. Sampai tak dengar pun. Aku berdiri pun dengar. Bagi kursi bisa je. Apa tak ada, dia tak lengah tau, dia nak duduk tadi. Lagu raya pula dah.
Alah, tolong, tolong. Si abang, tolong. Doktor ni bagus tau. Dia macam, dia tak adalah soalan yang susah-susah ha. Dia Dia tak tanya apa dia tadi. akan tanya, okey ni Dia ambil tanya aku, potong. kita tak tahu nak jawab tahu kan ni aduh. Mula dia bagi makan individu tau. Aduh. Mula dia bagi makan individu, makan grup ni tak bagi. Dia bagi makan individu tu. Dia mahu dengan puluh. Tak. Lapayong Ipay. Lapayong. Nanti dia nak tanya Hafsah. Ni doktor apa? Doktor apa? Ni doktor apa? Nurul Ahda. Wan Nurul Ahda. Wan Nurul Ahda. Wan Nurul Ahda. Wan Nurul Ahda. Okay. Nanti sebut terima kasih Wan Nurul Ahda supaya kita alert lah, kita tahu nama dia siapa. Wan Nurul Ahda. Okay, terima kasih Wan Nurul Ahda. Kita tahu lah, kita tahu nama dia. Terangkan pasal tu. Tak ya. Kita tak tahu macam ni, korang interaktif terus dengan poster. Poster ni. Ya, jemput datang. Nampak menarik kan? Kalau nampak menarik, sila scan dan bagi grup kami menang untuk booth terbaik. Dah scan dah? Ha? Oh iya kan, nak jom menang. Okey, dia persilakan ke Johor. Menarik kena bagi kami menang. Kena scan. Tak apa, tengok dulu. Nanti dah rasa macam ni nampak lagi menarik, nanti datang sini tau. Pergi kita tengok dulu. Pergi kita tengok dulu. Kalau dah rasa semua tak menarik dan ni nampak menarik, nanti datang scan sini tau.